Gajus ditipu. Kita semua tahu bahawa gajus asli diperoleh daripada pokok gajus. Dan setiap buah membawa satu biji gajus. Pekerja memisahkan biji daripada buah, kemudian biji dikeringkan di bawah cahaya matahari. Selepas pengeringan, minyak beracun serta kulit beracun yang mengelilingi biji gajus disingkirkan, dan ini boleh dilakukan secara manual atau mekanikal, dan akhirnya biji gajus segar keluar. Sudah tentu, ini adalah gajus asli, tetapi harganya sangat tinggi, jadi kilang kek mungkin menggunakan gajus tiruan. Di India, gajus dibuat secara dor dan dibentuk dalam bentuk yang sama seperti biji gajus, tetapi semua orang akan tahu bahawa ini adalah gajus palsu dan bukan sebenar. Jadi penipuan tidak berjaya dengan mereka kecuali dengan gajus kisar. Dan semua kacang tiruan adalah cerita yang sama. Jadi jika anda mahu memastikan bahawa ia adalah kacang sebenar, anda harus membelinya dalam biji dan mengelak daripada membeli kacang kisar. Kacang tanah digunakan dengan beberapa perisa dan pewarna untuk membuat gajus palsu kisar yang membawa rasa dan bau yang sama seperti gajus asli, dan jika anda membeli gajus kisar, anda mungkin menjadi mangsa penipuan. Dan banyak kilang kek malangnya menggunakan gajus kisar palsu. Juga, dengan cara yang sama, badam ditipu. Selepas mengisar biji kacang tanah, minyak badam pekat atau yang dikenali sebagai esen badam ditambah, dan campuran digunakan dalam kek sebagai badam kisar asli, tetapi sebenarnya ia adalah biji kacang tanah kisar dengan beberapa perisa buatan. Juga, dengan cara yang sama, walnut kisar ditipu. Biji kacang tanah kisar yang tidak dipanggang dicampur dengan sedikit walnut cincang yang tidak dipanggang juga, dengan menambah perisa walnut buatan, menghasilkan walnut cincang yang digunakan dalam pembuatan kek tanpa perbezaan ketara dalam tekstur atau rasa. Hampir, jadi nasihat terakhir, jangan beli kacang kisar. Beli dalam biji dan kisarnya sendiri di rumah untuk memastikan ia adalah kacang sebenar dan tidak ditipu. Semasa membeli kek, sukar untuk mendedahkan bahawa kacang yang digunakan adalah tiruan, tetapi jika anda memberi tumpuan dan berpengalaman, anda mungkin dapat mengetahuinya. Sudah tentu, rakan-rakan, sesetengah suri rumah menggunakan kaedah sebelumnya di rumah untuk membuat kek yang tidak mahal dari segi kewangan. Contohnya, daripada membeli pistachio yang mahal untuk membuat kek, mereka membuat pistachio tiruan di rumah dengan kos yang lebih rendah, dan melalui campuran ini, mereka membuat kek lazat dengan harga yang rendah.